Hai, selamat bertemu kembali dalam segmen tajaan yang dibuatkan khas oleh Craft Singles. Dan pastinya minggu ini Chef Mimi ada satu lagi resipi istimewa yang ingin dikongsikan bersama dengan anda penonton setia wanita hari ini. Jadi Chef, apa khabar Chef? Baik, Alhamdulillah. Ibu nak tunjukkan sup tomato berbola daging dan pasta. Bahan-bahan untuk sup tomato berbola daging dan pasta: 300 gram daging cincang, 1 sudu teh stok ayam, setengah sudu teh garam, setengah sudu teh gula, setengah sudu teh minyak bijan. Bahan untuk perapannya, kita perlukan 1 sudu teh serbuk kari daging, 1 sudu teh ketumbar, setengah sudu teh serbuk cili, setengah sudu teh serbuk lada hitam, 4 biji bawang merah dihiris nipis, 3 keping keju Craft Singles yang dipotong kecil serta sedikit tepung untuk menyaluti daging. Bahan-bahan untuk supnya pula, kita perlukan 2 sudu besar minyak zaitun, 1 biji bawang besar bersaiz sederhana dihiris nipis, 2 ulas bawang putih juga dihiris nipis, 1 biji lada benggala atau kapsikum dihiris halus, 4 biji tomato bersaiz besar dibuang kulit dan isinya serta dipotong dadu, 1 batang seleri dibuang kulit dan dipotong halus, 1 liter stok ayam, 4 sudu besar paste tomato, 1 sudu teh gula, sedikit garam dan lada sulah untuk menambah rasa, 7 gram daun basil serta 160 gram makaroni atau pasta yang telah direbus dalam air bergaram. Okey, dah tentunya kita perlukan daging yang dikisar. Lada hitam, stok ayam, garam dan minyak bijan. Ini pula Seasoning, bahagian-bahagian untuk seasoning, iaitu kita perlukan bawang merah, serbuk kari, serbuk ketumbar, sedikit serbuk cili, tepung, gandum dan tentunya keju Craft Singles. Sekarang kita mulakan, boleh Miza? boleh kita mulakan ya. Okay. Daging begini, kita masukkan. Okey, Sesame oil, gaulkan. sedikit garam, kita gaulkan. Letak minyak bijan ni baru dia dah sedap. Okey, sedikit lada hitam ya. Okay, kita masukkan bawang. Masukkan bawang. Kita taruhkan dia rempah kari. Rempah kari. Lepas tu ketumbar. Dah serbuk ketumbar. Serbuk ketumbar. Untuk tambahkan lagi, tabur sedikit serbuk cili. Taruhkan semparut tadi. Okay. Kemudian kita masukkan dia ke dalam peti sejuk selama setengah jam. apa kata kita bagi Kita buat sup dia. Yang pertama ni batang seleri. Ini bawang putih. Bawang merah, cincang halus. Ini tomato yang masak, sedikit cili merah dan daun basil. Lepas itu kita perlukan minyak zaitun untuk menumis. Kita perlukan juga sedikit tomato paste. Dan semestinya makaroni. Dan ini adalah stok ayam. Okey. Masukkan minyak. Dalam agak-agak 2 sudu besar. Okey, Pertama kita masukkan putih, masukkan bawang merah. Okey, kita dah bau tu kita masukkan satu persatu. Masukkan semua. Kecuali daun basil tu kemudiankan sikit. Masukkan tomato paste. Betul. Biar ada bau sekejap, lepas tu baru kita masukkan air tadi. Stok ayam tadi. Dah macam ni, dah agak dah bau naik semuanya, kita masukkan air. Masukkan daun basil tadi. Daging tadi yang kita dah perapkan tadi. Liza boleh macam-macam cara pun boleh. Macam ni pun boleh. Okey. Kita buat macam ni. Okey, sekarang kita goreng. Api yang slow. Okey, masukkan. Okey, sekarang dah garing. Okey, ini dia hasilnya berbola daging kita yang dah siap digoreng. Okey, ni ibu kita harus kisar. Kisar, okey. Ibu tuang dalam pengisar. Masukkan balik dalam kuali tadi. Okey. Sekarang ni kita masukkan pula pasta. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia tadi dah siap pun resepi sup tomato dengan berbola daging dan juga pasta. Jadi senang cara nak menyediakannya. Bagi penonton di rumah seperti biasa, jangan lupa anda berpeluang untuk memenangi hadiah makeover daripada Signature Kitchen. Caranya mudah saja. Anda perlu memasuki peraduan Signature Dish
Craft Singles, di mana anda perlu beli 1 pack keju dan kemudian isikan borang dan namakan signature dish secara kreatif. Dan kalau anda nak tahu maklumat lebih lanjut lagi, anda bolehlah layari laman web www.craftsingles.com.my. Dan sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Signature Kitchen kerana sudi menaja lokasi penggambaran kami pada kali ini. Betul. Jadi jumpa lagi pada minggu hadapan dengan resipi yang lebih hebat.